Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Sempena masih ada dalam bulan Syawal ni, Tok Baba dengan Tok Mak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscribers walau di mana jua berada. Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Okey, hari ni kita nak masak apa ni Tok Mak Ayam sambal. Okey, kita masak ayam sambal, sahabat dah. Dah lama kita tak buat konten ni Ya. Ya. Sibuk sikit Ini masakan harian lah, masakan harian yang selalu kita makan semua kan. Hari ni Tok Mak terasa nak makan ayam sambal, jadi kita buat ayam sambal. Okey, jom kita masak. Ayam ni kita salutkan dengan kunyit. Nanti kita goreng. Tak payah bah. Okay, ayam ni kita goreng dulu Ni dah dianu dengan kunyit. Goreng sampai garing. Okay, ni dah kat kering tu, dah garing Dah angkat Okey, kita masukkan yang ni dalam bahagian Tok Mak lah ya. Ini Mama dia rajin tolong Tok Mak gorengkan ayam. Tok Baba, subscriber Tok Mak untuk Baba, anak-anak. Lama Tok Mak tak buat apa ni? Tak buat konten ni. Kita kena gambar ni tadi. Ni bahan-bahan yang Tok Baba tunjukkan tadi tu. Kena lupa Tok Baba. Ini kita tumis dia sampai dia pecah minyak, sampai garing. Bahan masak belajar Tok Mak ni macam tadi lah yang ditunjukkan Tok Baba. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, serai, lengkuas, semua mesti ada lah. Ini Tok Mak gunakan cube bilis ya. Bahan air blender ni sayang. Kita ambil. Kita tumis dia sampai garing. Naik minyak ada tu kan. Kita masukkan ni bawang besar. Silakan.
air asam, dan juga yang gula sebab rasa dengan garam. Nak pergi Gimana ni? rumah mami. Kita masukkan ayam yang kita goreng tadi. Okey. Siap dah ayam sambal kita. Hidangkan nanti. Okey, nanti kita hidangkan. Okey sahabat, ini kesudahan masakan Tok Abang dan Tok Mak untuk pagi ni. Ayam masak sambal dengan bendeh goreng. Sedap sahabat. Okey. Tok Mak lapar Tok Mak? Okey sahabat-sahabat semua, jemput makan. Assalamualaikum.